Kisah Mona Fandey. Dia bukan sekadar seorang bomoh. Dia pernah jadi seorang penyanyi, jadi dukun, jadi jutawan sekelip mata dan akhirnya menjadi seorang pembunuh. Inilah kisah benar tentang Mona Fandey, wanita yang senyum sebelum dihukum mati. Sebelum semuanya bermula, Mona Fandey adalah seorang penyanyi. Nama sebenar dia Mazna Ismail. Dia pernah muncul dalam rancangan TV, baju warna-warni, rambut yang menggerbang. Kerjaya seni dia tak bertahan lama. Lepas tu, dia dan suaminya, Afandi Ka'ara, mula jadi bomoh untuk orang-orang kenamaan. Pada tahun 1993, seorang ahli politik iaitu Datuk Mazlan Idris, ketika itu adun batu talam di Pahang, telah berurusan dengan pasangan ini untuk tujuan yang dikatakan berkaitan kekuatan politik dan spiritual. Difahamkan sejumlah wang tunai dan cek telah diberikan kepada mereka sebagai sebahagian daripada proses ritual. Pada satu malam, 2 Julai 1993, di rumah Mona di Raub, Datuk Mazlan datang untuk ritual terakhir, katanya upacara mandi bunga. Dia diminta baring atas lantai, mata tertutup, tapi sebaik saja dia terlentang, Juraimi, pembantu Mona, ayunkan parang. Datuk Mazlan dipenggal hidup-hidup. Lepas tu mayat dia dikerat kepada 18 bahagian, tanam bawah simen di dalam bilik air. Kes ini terbongkar selepas salah seorang individu yang terlibat, iaitu pembantu kepada pasangan tersebut, Juraimi, ditahan pihak berkuasa. Daripada keterangannya, pihak polis berjaya menemui lokasi sebenar mayat Datuk Mazlan, dan polis mula korek lantai rumah Mona, jumpa cebisan-cebisan badan Datuk Mazlan. Kepala, tangan, kaki, semua dalam beg plastik. Berita itu menggegarkan negara. Mona Fandey dan 2 individu lain, Afandi dan Juraimi, telah didakwa di mahkamah, dan selepas proses perundangan yang panjang, ketiganya dijatuhi hukuman mati. Mona Fandey bukan sekadar nama, dia adalah simbol. Simbol bagaimana kuasa, kepercayaan dan ketamakan boleh menjadi campuran paling bahaya. Dan satu perkara yang kita takkan lupa, di sebalik senyuman Mona, tersembunyi rahsia paling gelap dalam sejarah jenayah Malaysia. So guys, kalau korang berminat lagi untuk mendengar cerita-cerita tentang jenayah yang sungguh kejam ataupun cerita-cerita paranormal yang menyeramkan, korang jangan lupa like, komen, share dan juga follow saya di semua social media, okey? Assalamualaikum.